And then masa I went to PLKN, saya adalah salah seorang peserta PLKN. Dia ada cerita sikit lah. So I still ingat lagi masa kita punya kan PLKN tu ada banyak dia punya kelas dia kan. So one of the class tu dia macam untuk build character lah, something like character something like that lah, yang kita kena pakai uniform. I never went to dia akan PLKN. tulis dia akan ada satu buku dia tu, dia ada buku dia. So dia akan tulis macam mana kita tengok diri kita dalam masa berapa tahun akan datang, something like that. And I memang ingat I lukis satu gambar, lepas tu dengan ada tulisan klinik Leia. Masa itu manifesting. Yes, ada manifest ketika itu lah. Lepas tu nak cerita dia, my mom still kept that lukisan tu. Lepas tu and then like macam semua, I think semua orang akan kata okay nak jadi doktor. Tapi bila I dah lepas SPM, I rasa macam a bit demotivated untuk belajar lagi tau. Sebab I rasa macam dah lah, I had enough lah untuk belajar je kan, rasa kan maksud macam tu lah. Especially after I went after I balik daripada matriculation college. I rasa macam after that it was macam Matric kan very compact kan. too many things like macam I dah masuk sekolah daripada I think semua orang masuk sekolah 5 tahun kan. I pula masuk sekolah daripada 4 years old. My mom dah masukkan I sekolah daripada 4 years old. And then I dah standard 1I masa when I was 6 years old. So I rasa macam I dah terlalu banyak macam tu kan. Tiba-tiba I stress masa umur I 19 tahun. So stress kat 18. I think 18 ke 19 macam tu. And then I cakap dengan my parents, I nak ambil like a simple course. Lepas tu my mom cakap kalau nak ambil simple course, baik tak payah terus belajar. My mom cakap macam tu, something like that. So bila cakap macam tu, takkan I tak masuk uni pula kan. I fikir macam tu kan. Lepas tu my dad like macam discuss dengan my mom something like that. Dia kata okay lah, being a woman, one day you akan jadi, you know, like jadi mom, jadi ni kan semua. So better you jadi dentist je lah, something like that. So that is how benda ni jadilah.